Dua lelaki, dua wanita. Jadi tak payahlah kita nak bawa cangkul, gali-gali lubang, tak payah. Kawan-kawan, tandas ada. Cuma ruang solat tak ada di sini. Okey. Okey, bandar pun dekat. Bandar apa? Di antara Batu 14 dengan Batu 18. Keluar simpang pun kedai banyak. Don't worry, okey? So, hari ni saya lebih daripada camping nak test saya punya peralatan baru. Tent saya yang baru. Okey, welcome. Si hitam saya. Okey, ni tent saya. Tent baru saya nak test tent ni, tak pernah pasang lagi. Kan? Okey, itu dia. Oh, itu dia brand dia. Okey, keliling sekejap. Review tent dia, tengok tent ni lah. Biasa je, saya tak payah pakai dome set kalau dome, kemah dome. Tak perlu. Dia boleh tarik panjang ke depan. Boleh letak lah kita nak buat dapur depan tu. Sempoi. So, apa yang best di sini? Sudah tentunya sungai. Sungai Semungkis ni. Sungai dia kecil je. Mesra kanak-kanak. Jadi, kita sebagai ibu bapa, kita tak risaulah anak-anak kita nak turun selalu ke, nak duduk selalu dalam sungai ni. Sebab tak dalam, cetek. Arus tidak begitu deras. Jadi okey lah, kita tak perlu sangat nak mengawasi dia orang serapat kan. Inilah air sungai dia sejuk. Boleh datang. So, kesimpulan dia, campsite ni sejuk, teduh, mendamaikan. Dekat dengan rumah saya Kuala Lumpur. Berapa minit je. Jadi orang-orang KL kalau nak camping kan, saya tahu ramai yang tengok pergi camping. Sini boleh datang camping. Harga satu tapak untuk satu malam RM80 sahaja. Kemudahan-kemudahan pun saya dah cerita. Itu je kan yang ada. Jadi camper ni kena bersedia walau bagaimana keadaan. Okey, camper ni kena bersedia. Benda-benda tu biasa je. Sebab bagi saya pengalaman seorang tentera ni, lagi teruk. Ni kira okey lah kan. Okey, dia ada plug point, kesimpulan dia, air ada kan. Jadi okey lah kalau kawan-kawan, tuan-tuan perempuan nak try cuba camping kat sini. Boleh datang, tempat selesa, sejuk kan, dan mendamaikan. Okey, terima kasih geng kerana tengok saya punya review. Itu saja review saya. Okey, Assalamualaikum.